Okey, puan-puan. Kita dah belajar puan-puan tentang cara-cara kita nak kenal isim ataupun kata nama dalam bahasa Arab. Maka antara ciri-cirinya puan-puan, kita kata kalau kita nampak ada kalimah berakhir dengan tanwin ataupun dimulakan dengan alif lam, maka itulah ciri-ciri isim yang paling utama. Kan? Buka kitab, buka Quran, buka hadis Nabi, kita nampak perkataan tu berakhir dengan tanwin. Isim lah tu. Kan? Kita nampak kalimah tu bermula dengan alif lam. Isim lah tu. Okey, insyaAllah. Ini asas dia perempuan. Kita nampak berakhir dengan tanwin ataupun dimulakan dengan alif lam. Itulah dia isim. Maka datang persoalan orang tanya. Ustazah, bila masa acik nak guna alif lam? Bila masa pula acik nak guna tanwin? Contoh perkataan baitun, rumah. Bila masa acik nak guna baitun? Bila masa pula acik nak guna al-baitu? Betul tak? Datang persoalan. Okey, maka untuk pelajaran yang ketiga ni puan-puan, Ad-Dars Sosialis puan-puan, kita akan belajar okey cara asas bila kita nak guna alif lam, bila kita tak boleh guna alif lam. Okey. Jadi puan-puan, hari ini kita akan belajar macam mana cara untuk kita bina ayat asas yang terbentuk daripada dua perkataan sahaja. Okey, kita nak belajar cara bina ayat asas. Bila mana kita bercakap tentang ayat puan-puan sekalian, ayat dalam bahasa Arab, okey, nama dia jumlah. Dalam bahasa Arab, ayat kita panggil jumlah. Okey, jumlah. Maksud dia ayat. Faham? Okey, puan-puan. Dalam bahasa Arab, puan-puan, ayat ni ada dua jenis. Yang pertama, kita ada jumlah ismiyah. Yang kedua, kita ada jumlah fi'liyah. Nampak? Ingat je. Yang pertama jumlah ismiyah, yang kedua kita ada jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah ismiyah? Kita nampak ismiyah. Kita nampak ada tiga huruf ni. Alif, sin, mim, isim. Bermakna apa? Bermakna ayat itu mesti dimulakan dengan isim. Kita namakan dia jumlah ismiyah. Fi'liyah, fa'ain lam. Oh, fi'il. Fi'il itu apa perempuan? Kata kerja. Betul. Okey. So, apa terjemah fi'liyah? Ayat yang dimulakan dengan fi'il. Ini basic puan-puan. Kan, kalau dalam bahasa Melayu, kebanyakan ayat kita dimulakan dengan isim. Saya makan nasi. Saya itu ini. Saya itu ini. Saya pergi sekian, sekian, sekian. Bahasa Melayu. Kan, kita jarang mulakan ayat dengan kata kerja. Macam kita kata, makan saya nasi. Tak ada. Kan tak ada. Okey, tapi dalam bahasa Arab, kita ada ayat yang dimulakan dengan isim, ada ayat yang dimulakan dengan fi'il ataupun kata kerja. Maka pada hari ini, puan-puan yang dihormati sekalian, kita hanya akan fokus pada jenis ayat yang pertama. Kita namakan sebagai jumlah ismiyah. Yang ini kita nak tengok macam mana cara kita nak bina ayat yang dimulakan dengan isim. Yang dimulakan dengan kata nama. Baik, puan-puan. Bila mana puan-puan nak faham tentang struktur ayat bahasa Arab. Ingat bila mana kita mula belajar bahasa Arab, kita akan mula nampak. Kan bila belajar Arab ni baris bertukar. Betul tak? Sekejap baris bawah, sekejap baris atas, sekejap baris depan. Kan? Kejap-kejap ada alif lam, kejap-kejap tak ada alif lam, kejap-kejap ada tabulat, kejap-kejap hilang pula tabulat dia. Betul tak? Ini benda basic yang kita akan belajar dalam bahasa Arab. Jadi perempuan, kerja perempuan, bila ni perempuan nampak ayat bahasa Arab, perempuan kena bayangkan. Kena imagine, okay? Kena bayangkan perempuan, okay? Bayangkan perempuan, okay? Uh, Satu perkataan tu perempuan bayangkan macam dia ada rumah tersendiri. Boleh? Contoh kita nampak Al-Qalam kan? Perempuan bayangkan Al-Qalam ni dia ada rumah dia. Dia ada rumah dia. Boleh? Maksur pun dia ada rumah dia. Contoh saya kata Al-Babu Maftuh. Al-Bab ni ada rumah dia. Maftuh pun ada rumah dia. Nampak? Kita kena imagine, kita kena bayangkan setiap perkataan yang berada dalam ayat tu perempuan, dia ada dalam rumah yang tersendiri. Okey? Boleh? Faham tu dulu. Okey? Basic faham tu dulu. Okey. Maka sekarang contoh kita nampak sini kan, kita katakan Al-qalamu maksurun. Kita nampak ada dua perkataan. Maka dia ada dua rumah. Rumah ni perempuan yang akan menentukan perempuan dia punya baris.
Depan ke, atas ke, bawah. Boleh. Saya bagi bahasa mudah perempuan insyaAllah. Baik. Jadi perempuan kita ada al-qalamu maksurun. Kita nampak, ini ada alif lam. Ini belakang dia tanwin. Dua-dua isim. Betul tak? Kan? Dua-dua isim. Tapi kenapa yang pertama ni kita mulakan dengan alif lam? Yang ni tiba-tiba dengan tanwin. Kenapa tak cakap al-qalamu al-maksur ke? Kenapa tak cakap qalamun al-maksur? Kan? Kenapa yang pertama tu ada alif lam? Kenapa yang kedua tu tak ada alif lam? Kita akhirkan dia dengan tanwin. Kenapa? Nampak? Okey, baik perempuan. Jadi perempuan kembali tadi perempuan kita kata perempuan hari ni kita nak belajar tentang jumlah ismiyah. Yakni ayat yang dimulakan dengan isim. Okay. Basic perempuan. Bila mana ayat itu dimulakan dengan isim. Nampak ni kan? Kita mulakan ayat dengan kata nama. Nama dia Al-Qalam. Al-Qalam ni perempuan dia ada rumah. Apa nama rumah dia perempuan? Ingat perempuan. Benda ni perempuan, perempuan tanyalah perempuan punya anak-anak ke, cucu cicit ke. Kan? Semua dah belajar. Kak Kafah dah belajar. Sekolah kebangsaan dah belajar. Okey? Maka perempuan kalau nak faham basic Arabic perempuan, puan-puan kena tahu juga asas ni perempuan. Okey? Kena tahu juga. Maka perempuan, kalau isim tu berada di awal ayat, rumah dia ni kita akan panggil sebagai mubtada. Perempuan, nama rumah ini, nama dia mubtada. Mubtada. Maka basic perempuan, isim ini kalau berada di rumah mubtada, dia mesti ada alif lam. Boleh? Boleh faham Tengok contoh yang kedua ni kan nampak. Al-babu maftuh. Al-bab ni pintu, di isim tak? Betul di isim, dia berada di awal kalimah. Kan? Kita cakap apa? Isim yang berada di awal kalimah, dia berada pada rumah yang kita namakan sebagai mubtada. Nampak tak? Dia ada alif lam. Kena letak alif lam. Nampak? Seingat perempuan, mana-mana isim yang berada di rumah mubtada. Perempuan kena letak alif lam. Boleh? Okey. Tengok perempuan. Al-qalamu. Maksud apa? Pen itu. Maksurun patah. Ini tak ada alif lam pula. Kan? Okey. Maksurun perempuan. Kalau al-qalam rumah dia mubtada. Maksur ni perempuan. Rumah dia kita namakan sebagai rumah khabar. Nama rumah dia khabar. Apa tu khabar? Dia mengkhabarkan. Dia menceritakan tentang mubtada. Itu kerja khabar. Saya ulang balik. Mahwal khabar. Khabar tu maksud dia apa? Dia mengkhabarkan tentang keadaan mubtada. Al-qalam. Pen itu. Kenapa dengan pen tu? Pen tu patah. Nampak? Maka patah tu menerangkan tentang keadaan pen tadi. So, kita katakan dia berada pada rumah khabar. Dia berada pada rumah khabar. Tadi perempuan mubtada, perempuan kita kata dia mesti dimulakan dengan alif lam. Khabar pula perempuan, kalau isim itu berada di rumah khabar, puan-puan tak boleh letak alif lam. Nampak? Faham? Maka jadilah dia al-qalamu maksurun. Yang maknanya dia apa? Pen itu patah. Boleh perempuan?